kebanyakan daripada kita di sini ada akaun media sosial dan masing-masing seronok berkongsi perihal peribadi, gambar-gambar keluarga untuk nak tontonan umum. Sama ada sedar ataupun tidak, apa saja yang kita kongsikan akan ada mata yang menengok, dan orang yang menengok ini dia boleh membinasakan kita. Kalau dia tengok dengan kedengkian pun boleh merosakkan kita. Kalau dia tengok dengan kekaguman pun boleh merosakkan kita. Apa kata Nabi kita? Al-ainu haqqun. Ain itu betul-betul wujud. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ainu. Kalaulah ada benda yang boleh memotong takdir, maka yang memotong itu adalah ain. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ain ini bukan sekadar boleh menyebabkan sakit, boleh bawa juga kepada kematian. Aktsaru man yamutu ba'da qada'illah wa qadrihi bil aini. Kata Jabir bin Abdullah, dia pernah dengar Nabi menyebut antara sebab paling besar dan utama yang menyebabkan kematian pada umatku nanti selepas daripada takdir Allah adalah kerana kena ain. Hadis riwayat Al-Bazzar. Penyakit ain ini secara umumnya berlaku dua sebab. Pertama, kerana dengki, hasad. Dengki terhadap nikmat yang ada pada kita. Orang yang memiliki hasad terhadap orang lain, dia memandang orang tersebut dengan pandangan mata yang penuh dengan kedengkian, maka itu boleh mempanahkan dia punya ain dia. Sebab itu ulama menjelaskan, waqad amarallahu nabiyyuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bisti'azati minal hasad. Allah telah memerintahkan Nabi untuk sentiasa minta perlindungan daripada orang yang hasad. Faqala ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Dan berlindunglah dari keburukan orang-orang yang hasad. Surah Al-Falaq ayat 5. Faqulu a'in hasid walaysa kull hasid ainan. Maka ketahuilah setiap orang yang menyebabkan penyakit ain, maka mereka adalah orang yang hasad, tetapi tidak semua orang yang hasad itu boleh menimbulkan ain. Allah Ta'ala suruh berlindung daripada bahaya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa sebab Allah suruh berlindung? Kalau Tuhan suruh berlindung, benda tu bahaya sungguh. Kita ambil contoh, kenapa Tuhan suruh berlindung pada setan? Sebab setan ni bahaya betul. Kalau benda tu tak bahaya, Tuhan tak suruh kita lindung pada benda itu. Artinya kalau Tuhan suruh tu buat je lah. Surah Al-Falaq ni mesti jadikan satu amalan. Jadikan bacaan, ya Allah jauhkan aku dari keburukan orang yang dengki. Mana ada orang yang tak dengki dengan kita? Sebab orang yang cipta kejayaan mesti didengki oleh orang lain. Jadi minta berlindung sajalah. Kata ulama, ain ini juga boleh kita dapat dari orang yang tidak dengki dengan kita tapi kagum dengan kita, pun kena juga. Ain boleh berlaku disebabkan rasa takjub, kagum, walaupun tidak ada sifat dengki dalam hati. Sama ada daripada orang yang mencintai ataupun daripada orang yang soleh atau sesiapa sahaja. Begitu juga kata Ibnul Qayyim dalam kitab At-Tibbun Nawawi, wa idza kana al-a'in yakhsha darara 'ainahu wa asabatuha lil ma'in. Orang yang memandang dengan pandangan kagum, dia khawatiri boleh menyebabkan ain pada benda yang dia tengok. Falyadfa' syarruha biqaulih Allahumma barik alaih. Maka cegahlah keburukan itu dengan mengucapkan Allahumma barik alaih. Ya Allah, berilah berkat kepada orang ini. Nabi pesan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyubarrikhu fa innal 'aina haqqun. Kalau kamu melihat pada kawan kamu sesuatu yang menakjubkan dari segi diri dia, harta dia atau apa kelebihan dia, maka Nabi suruh falyubarrikhu, doakan keberkatan pada kawan kita itu. Dalam istilah agama dia panggil tabrik. Kita mesti doakan dia. Macam mana tabrik? Barakallahu laka ataupun barakallahu fika. Kita mesti doa moga awak diberkati.
Bila tidak tabrik, dia jadi ain, kata Nabi. Sebab itu nak muji orang mesti ada at-tabrik. Tabrik ni makna mintakan keberkatan. Sebab berkat ni dia boleh menghalang musibah. Sampai Allah Ta'ala juga ada merekodkan dalam surah Al-Kahfi ayat 39, walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Allah Ta'ala merekodkan, kata Allah Ta'ala, maka mengapakah kamu bila masuk ke dalam kebun itu kamu tidak ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Sebab itu ulama mengatakan, antaranya Ibnu Katsir, man a'jabahu syai' min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul ma syaa Allah la quwwata illa billah, wa hadha ma'khudh min hadhil ayatil karimah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Ibn Katsir, orang yang kagum pada keadaan fizikal sesuatu, pada harta dia, pada anaknya atau pada diri dia, hendaklah dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Baik, bagaimanakah cara kita nak mencegah daripada menimbul penyakit ain ini? Pertama, sebagian ulama berpendapat bahawa untuk mencegah ain, ketika melihat sesuatu yang mengkagumkan kita pada orang lain, ucapkanlah Masya Allah la quwwata illa billah. Maka yang kedua, kata ulama, banyak hadis-hadis menunjukkan untuk mencegah ain adalah dengan tabrik, iaitu mendoakan keberkatan, sama ada dengan ucapan barakallahu fik ataupun barakallahu laka. Dalam satu hadis Nabi bersabda, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyubarik fa innal 'ain haqq. Jika salah seorang daripada kamu melihat pada diri kawannya suatu benda yang mengkagumkan, doakanlah keberkatan kepada dia, kerana ain itu adalah benda yang benar wujud. Hadis dalam Sahih An-Nasa'i. Jadi bacalah barakallahu fik ataupun barakallahu laka. Apakah cara supaya kita tak terkena ain ini? Baik, yang pertama, kata ulama, perkara pertama yang dilakukan untuk jauh pada penyakit ain adalah menghindari diri daripada sikap suka menunjukkan kelebihan kita, mempamer-pamer kelebihan, dan tunjukkanlah sikap tawaduk. Nabi berpesan, wa innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Allah telah mewahyukan kepada aku supaya sentiasalah merendah diri, supaya tidak ada seorang pun berbangga diri pada yang lain dan tidak ada yang berlaku zalim antara satu sama lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka tuan-tuan, sedapat-dapat mungkin hindarilah dari menyebut-nyebut kekayaan kita, tak payah. Kejayaan kita, tak payah. Berkongsi sangat kebahagiaan keluarga kita, tak payah sangat. Atau mempamerkan gambar-gambar kita, gambar isteri kita atau suami kita, gambar anak cucu kita, bukan tak boleh, jangan kerap sangat. Yang mana semua itu boleh menimbulkan, pertama, dengki dari orang yang melihat, yang kedua, dapat menyebabkan orang kagum. Sebab itu di antara zikir pencegah ain yang boleh kita bacakan kepada anak-anak kita supaya tak kena ain adalah sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, yang mana Nabi pernah mendoakan cucunya Hasan dan Husain, u'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku minta perlindungan untuk kamu dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan syaitan dan juga racunnya, wa min kulli ainin lammah, dan dari gangguan mata yang jahat. Kemudian Nabi pun bersabda kepada cucu-cucunya, dulu Nabi Ibrahim bacakan ayat yang sama kepada Ismail dan juga Ishak, dua orang anaknya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Jadi selalu-selalu bacakan kepada anak cucu kita doa-doa, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Minta jauh pada ain.